Okey, kita kembali lagi untuk sesi kupasan mendalam kita. Hari ini, di hadapan kita ada satu dokumen yang agak tebal tapi sangat penting. Draft rasmi Rancangan Pendidikan Malaysia ataupun RPM bagi tahun 2026 hingga 2035. Ini pada dasarnya adalah plan induk yang akan membentuk generasi akan datang untuk sedekat seterusnya. Dan misinya bukan kecil kan? Ia cuba jawab satu soalan besar. Selepas kita berjaya bawa hampir semua kanak-kanak ke sekolah, apa langkah seterusnya? Tepat sekali. Dan itulah intipati pembincangan kita hari ini. Kita nak faham hala tuju pendidikan negara kita, apa sebenarnya matlamat utamanya, dan paling penting, apa kesannya kepada anda, sama ada sebagai pelajar, ibu bapa atau pendidik. Jadi, mari kita mulakan di situ. Kenapa kita perlukan rancangan yang baharu? Maksud saya, bukankah kita dah ada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPPM, 2013-2025? Rasanya belum tamat lagi kan? Memang betul. PPPM tu dah bina satu asas yang sangat kukuh, terutamanya dari segi akses. Akses? Maksudnya bawa budak ke sekolah? Ya, misi untuk pastikan hampir semua kanak-kanak di Malaysia dapat tempat di sekolah tu boleh dikatakan hampir berjaya sepenuhnya. Tapi kejayaan itu mendedahkan satu masalah baharu yang lebih rumit, jurang kualiti. Dunia pun dah berubah. Jadi, RPM 26-2035 ni digubal sebagai satu intervensi strategik untuk tangani lanskap pasca pandemik, cabaran global macam AI dan untuk rapatkan jurang-jurang kualiti yang semakin ketara ni. Dan nampaknya tema rancangan ini sendiri, merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama, macam mengakui masalah itu secara terus terang. Kiranya bukan lagi pasal kuantiti, tapi kualiti dan kerjasama. Apa yang menarik di sini ialah bagaimana rancangan ni berpaksikan semula kepada kompas asal pendidikan kita, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Matlamat utama RPM ni adalah untuk merealisasikan aspirasi insan sejahtera. Insan sejahtera? Ya, ini bukan istilah baru, tapi satu penekanan semula yang sangat kritikal. Seolah-olah nak kata, mari kita kembali kepada asas dan tanya, apa sebenarnya yang kita mahu capai? Saya suka istilah tu, insan sejahtera. Bunyinya sangat holistik. Jadi, jom kita rungkai, apakah ciri-ciri murid yang ingin kita lahirkan di bawah gagasan ini? Baik, dokumen ni gariskan 5 ciri murid yang membentuk insan sejahtera. Pertama, beradab, yang merangkumi akhlak mulia dan etika. Kedua, berilmu, iaitu ada pengetahuan luas dan mampu berfikir secara kritis. Ketiga, berkemahiran, menguasai kemahiran teknikal dan juga insaniah seperti kolaborasi. Okey, setakat ini semuanya ciri-ciri yang kita biasa dengar. Apa lagi? Nah, dua yang terakhir ini yang saya rasa sangat menarik dan relevan sekarang. Keempat, berdaya tahan. Ini bermaksud murid yang teguh dari segi fizikal, mental dan emosi. Dan yang kelima, berkeyakinan. Percaya pada potensi diri dan berani mencuba. Tunggu sekejap. Fokus pada berdaya tahan atau resilience tu rasa macam sangat baru dan spesifik. Adakah ini satu respons langsung kepada apa yang kita saksikan semasa dan selepas pandemik, di mana kita nampak ramai pelajar bergelut bukan sahaja dengan akademik, tapi dengan kesihatan mental dan emosi mereka? Tepat sekali. Ia satu pengakuan bahawa sistem lama yang terlalu tertumpu pada skor akademik secara tak sengaja telah melahirkan pelajar yang mungkin bijak atas kertas, tapi rapuh. Rapuh. Brittle. Ya, pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan, tapi mudah patah semangat bila berdepan cabaran sebenar. Fokus kepada daya tahan ni adalah pertaruhan terbesar pelan ini untuk kalis masa depan kan anak-anak kita? Jadi kalau saya simpulkan, matlamatnya bukan lagi sekadar untuk melahirkan pelajar yang dapat semua A, tapi untuk membentuk individu yang lengkap, seorang yang bijak akalnya, baik pekertinya, mahir tangannya, dan paling penting, tabah hatinya. Itulah cara terbaik untuk menggambarkannya. Dan yang penting, pelan ni mengakui semua ciri ni saling berkait. Anda tak boleh jadi mahir tangannya kalau anda tak tabah hatinya untuk belajar daripada kegagalan. Faham? Sistem dulu mungkin pisahkan ciri-ciri ni. Tepat. Dan itulah falsafah teras yang RPM cuba ubah. Saya faham apa yang ingin dicapai sekarang, visi insan sejahtera yang holistik ni.
Memang cita-citanya tinggi, tapi visi tanpa plan yang konkret hanyalah angan-angan kan? Jadi, mari kita lihat jentera di sebaliknya. Bagaimana kita nak sampai ke sana? Okey, plan ini distrukturkan di sekeliling 5 tumpuan utama sebagai pemacu transformasi. Tumpuan pertama ialah mutu. Ini merangkumi kualiti kurikulum, cara guru mengajar dan prasarana. Kedua, akses dan equity, iaitu pastikan semua kanak-kanak tak kira latar belakang dapat peluang yang adil. Ketiga ialah ketersediaan sumber dan kecekapan. Sekejap. Kecekapan, efisiensi, ini perkataan yang kita dengar dalam setiap rancangan kerajaan sejak berdekat lamanya. Adakah dokumen ini beri apa-apa contoh konkret bagaimana ia akan hentikan pembaziran? Sebab bagi kebanyakan ibu bapa, rasanya duit tu hilang entah ke mana. Itu kritikan yang adil. Dokumen ini cuba jawabnya dengan tumpuan lebih kepada pengurusan berasaskan data dan pengagihan sumber yang lebih telus. Tumpuan keempat ialah keluasan atau flexibility. Sistem kita mesti boleh menyesuaikan diri dengan pantas. Dan yang kelima, ini yang paling baru, ialah kemampanan. Tekankan tanggungjawab pada alam sekitar, sosial dan ekonomi. Okey, 5 tumpuan. Mutu, akses dan equity, sumber, keluasan dan kemampanan. Kalau kita bayangkan sistem pendidikan kita ni macam sebuah kereta, mutu tu enjinnya, akses dan equity, pastikan semua orang dapat tempat duduk. Sumber tu bahan apinya. Dan keluasan pula, sistem suspensi canggih. Tapi kemampanan ni rasa macam baru. Ia seolah-olah kita bukan lagi fikir pasal perjalanan tu saja, tapi juga pasal jejak karbon kereta tu. Analogi yang sangat bagus. Ia tunjukkan anjakan daripada hanya fikirkan output, iaitu pelajar, kepada fikirkan impak keseluruhan sistem itu sendiri. Dan di sinilah ceritanya jadi sangat menarik. Saya tengah lihat beberapa petunjuk prestasi utama atau KPI dalam draft ni. Ada satu yang sebut sasaran untuk mengurangkan 50% jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar. Ini sangat ambisius. Sangat. Pelan sebelum ni hanya berjaya kurangkannya sebanyak 26% dalam tempoh lebih 10 tahun. Adakah kita ada peluru perak atau penyelesaian magic baru? Tak ada peluru perak. Tapi ada strategi yang lebih bersepadu. Kelima-lima tumpuan ini akan dilaksanakan melalui 7 teras strategik yang sangat komprehensif. Kita tak perlu huraikan satu persatu, tapi ia merangkumi segalanya daripada reformasi kurikulum, transformasi profesion keguruan, sehinggalah kepada... Tadbir urus yang lebih cekap. Saya nampak tu. Skopnya memang luas. Ya, harapannya dengan buat intervensi serentak di semua 7 bidang ni, kita boleh capai lonjakan kuantum. Bukan lagi penambahbaikan sikit-sikit. Baik. Untuk kita faham kenapa plan baharu yang radikal ni diperlukan, kita kena jujur tengok kat laporan plan yang lama. Apa yang data tunjukkan, di mana kita berjaya dan di mana kita gagal teruk. Kalau kita lihat data pencapaian PPPM, ada beberapa kejayaan yang patut diraikan. Dari segi akses, macam kita sebut tadi, kadar enrolment hampir sejagat. 99.39% di peringkat rendah. Ini pencapaian besar. Okey, misi bawa budak ke sekolah berjaya. Ya. Dari segi perpaduan pula, indeks perpaduan tunjukkan skor 8.1, tahap yang sangat erat. Itu pun petanda positif. Okey, itu bahagian yang baik. Sekarang, bahagian yang menyakitkan. Di mana kelemahannya? Cabaran terbesar terletak pada aspek mutu. Kalau kita lihat pentaksiran antarabangsa seperti PISA 2022, skor kita masih di bawah purata antarabangsa. Okey, contohnya? Untuk matematik, skor Malaysia ialah 409 berbanding purata OECD iaitu 472. Terangkan kepada kami apa maksud jurang markah tu dalam dunia sebenar. Ia bukan sekadar nombor kan? Apa yang pelajar di tahap skor 472 boleh buat yang pelajar kita di 409 tak boleh? Soalan yang sangat penting. Secara praktikalnya, ia bermakna pelajar 15 tahun kita secara purata kurang berkebolehan untuk aplikasikan konsep matematik bagi selesaikan masalah dunia sebenar yang kompleks. Maksudnya, mereka boleh selesaikan soalan buku teks? Mungkin boleh. Tapi akan terkial-kial kalau diminta, contohnya kira laluan pengantaran paling efisien untuk sebuah bisnes kecil. Itulah jurang yang RPM terdesak nak tutup. Dan itu bukan satu-satunya jurang kan? Bukan. Enrolment murid dalam aliran STEM sekarang pada tahap 50.83%. Masih jauh dari sasaran 60% tu. Tapi ada satu lagi data yang bagi saya paling membimbangkan. Apa dia? Tahap penguasaan bahasa Inggeris. Dalam kalangan guru option BI sendiri,
Draft dinyatakan hanya 52.78% yang capai tahap minimum CEFR C1. Tunggu sekejap. Biar saya proses nombor tu. Maksudnya, hampir separuh daripada guru yang memang pakar dalam bahasa Inggeris tidak mencapai tahap penguasaan yang ditetapkan untuk mengajar subjek itu dengan berkesan. Betul. Ini mengejutkan. Sangat. Ia satu krisis tersembunyi. Dan ia menjelaskan kenapa salah satu daripada 7 teras strategik itu ialah transformasi profesion keguruan. Ini bukan lagi soal hantar guru pergi kursus hujung minggu. Ini tentang krisis kepakaran asas. Jadi, kalau kita simpulkan, mesejnya jelas. Pelan lama berjaya bawa kuda ke pinggir air, bawa murid ke pintu sekolah. Tapi cabaran besar kita sekarang adalah untuk pastikan kuda tu benar-benar minum air yang berkualiti. Tak kira di mana pun ia berada. Anjakan daripada kuantiti kepada kualiti. Itulah naratif utamanya. Bala, ini bahagian yang paling penting untuk anda yang sedang mendengar. Semua strategi hebat ni bunyinya bagus atas kertas. Tapi mari kita bawa ia ke dunia nyata. Apakah perubahan sebenar yang boleh dijangkakan oleh setiap pihak? Mari kita mulakan dengan yang paling utama, murid. Untuk mereka, pelan ini janjikan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna dan seronok. Akan ada lebih banyak pembelajaran terpribadi, guna teknologi, disesuaikan ikut tahap dan minat setiap murid. Dan sokongan kesejahteraan pun akan diperkukuhkan? Ya, sokongan mental dan fizikal. Dan ada sasaran untuk semua murid kuasai sekurang-kurangnya 2 bahasa, Melayu dan Inggeris. Bagaimana pula dengan tulang belakang sistem ini? Para pendidik, mereka sering mengadu pasal beban kerja yang tidak masuk akal. Salah satu janji terbesar dalam dokumen ini adalah untuk kurangkan beban tugas pentadbiran. Saya pernah bercakap dengan seorang guru. Dia beritahu dia habiskan lebih banyak masa masukkan data kehadiran ke dalam 3 sistem berbeza daripada masa untuk sediakan bahan kelas sejarahnya. 3 sistem berbeza untuk benda yang sama. Itu tidak munasabah. Tepat. Jadi, inisiatif macam platform digital sehenti ni tujuannya nak hapuskan kerja-kerja berulang macam tu. Supaya guru tu boleh fokus jadikan kelas sejarahnya menarik, bukan jadi kerani data. Itu pastinya berita yang sangat dialu-alukan. Sekarang, untuk ibu bapa dan komuniti, selalunya kita rasa tak asing sikit dari sekolah. Apa perubahan untuk mereka? Pelibatan ibu bapa akan dipermudahkan melalui satu platform digital bersepadu yang dicadangkan, namanya One Point Access, OPA. Okey, jadi tiada lagi masalah cari maklumat penting dalam 10 grup WhatsApp yang berbeza untuk satu pengumuman. Itulah tujuannya. Jadi, pusat sehenti untuk komunikasi, maklum balas dan juga sumbangan. Proses kerjasama akan jadi lebih telus dan teratur. Dan akhir sekali, pihak industri yang selalu suarakan isu graduan tak penuhi kehendak pasaran. RPM ini adalah jawapan langsung kepada isu tersebut. Ia bermatlamat untuk hasilkan tenaga kerja masa depan yang lebih relevan dengan penekanan khusus kepada kemahiran dalam bidang STEM, TVED dan juga ekonomi hijau yang semakin penting. Dan kerjasama dengan industri pun akan lebih tersusun, ya? Ya, lebih sistematik. Untuk pastikan apa yang dipelajari di dalam kelas selari dengan apa yang diperlukan di tempat kerja. Setelah meneliti semua sumber ini, jelas sekali Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 adalah sebuah pelan yang sangat bercita-cita tinggi. Ia menandakan satu anjakan paradigma daripada fokus utama kepada akses. Kepada penekanan yang seimbang terhadap mutu, equity dan buat pertama kalinya, kemampanan. Betul. Matlamatnya bukan lagi sekadar memastikan semua kanak-kanak dapat tempat di sekolah. Tapi untuk membentuk insan sejahtera yang holistik, seimbang dan benar-benar bersedia untuk masa hadapan yang tidak menentu. Dan seperti yang dinyatakan dalam dokumen, ini adalah sebuah maraton, bukan larian pecut kan? Ia akan dilaksanakan secara berfasa dari 2026 sampailah 2035. Dan kejayaannya amat bergantung pada semangat dalam temanya sendiri, meraih kejayaan bersama. Ia perlukan kerjasama padu daripada semua pihak, kementerian, pentadbir, guru, ibu bapa, komuniti, industri. Tiada satu pihak pun boleh buatnya sendirian. Ini membawa kita kepada penutup sesi kita. Rancangan ini jelas menunjukkan bahawa pendidikan bukan lagi tanggungjawab kementerian semata-mata. Ia tanggungjawab kita bersama. Jadi kami ingin tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan.
Sekiranya sekolah di kawasan anda diberi lebih otonomi dan anda dipilih untuk menyumbang, apakah satu idea, kemahiran atau masa yang boleh anda sumbangkan untuk melahirkan insan sejahtera ini? Apakah peranan kecil anda dalam agenda besar negara ini? Fikir-fikirkan.